Kesimpulannya, kalau mengikut kepada penanda aras yang kita discuss tadi, US masih lagi di hadapan dalam overall strength score berbanding China. Skor US ialah 0.89, tetapi China hanya sedikit saja di belakang 0.80. Dalam semua penanda aras, US masih lagi mendahului kecuali untuk indeks competitiveness. Tapi yang lebih menarik ialah trend jangka panjang. Trend US semakin menurun dengan trend China semakin meningkat. Kuasa empire dunia sentiasa berubah mengikut kitaran sejarah. Negara-negara seperti Belanda, UK semua pernah menjadi kuasa empire global sebelum digantikan oleh US. Tapi kini China sedang bangkit dengan pantas, mencetuskan persaingan kuasa besar yang baru. Bagi negara kita seperti Malaysia, perubahan landscape ini membawa cabaran dan juga sebenarnya membawa peluang. Jadi ini menuntut strategi untuk kita menyesuaikan diri dengan peralihan kuasa global yang dinamik. Buat masa ini, kita harus neutral. Keputusan untuk menyokong US atau China buat masa ini masih belum perlu. Tetapi again, sekiranya perperangan sebenar tercetus, waktu itu